dia gali daripada sini. Kan? Dia dulu pernah gali kat sini. Dia gali di sini, pernah gali daripada sini, dan orang-orang Palestin Islam dapat tahu dia gali. Menjadi perang besar dekat Masjid Aqsa. Intifada. Antara yang awal-awal tu antaranya sebab penggalian Masjid Aqsa ni. Dan sekarang dia gali kat sini. Dia gali kat sini sebab ini kawasan memang kawasan dia yang dia hantar kepala tu. Jadi tak tahu sedalam mana dia dah gali sini. Apa yang dia nak cari? Dia nak cari satu kotak bernama Tabut. Tabut tu Ark of Covenant. Kalau dalam versi bahasa Inggeris, dalam tu ada barang-barang mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Termasuk kalau setengah ulama kata barang-barang sihir zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni kan memerangi sihir, letak dalam tu. Maksudnya sihir ni diajak oleh 3 syaitan dan 2 malaikat Harut dan Marut, diturunkan di Babylon. Babylon mana? Iraq sekarang. Babylon. Saya berbalik daripada Iraq dan pergi Babylon, tengok bumi kota lama Babylon, dan ada satu telaga kat situ. Jadi setengah ulama kata, oh dekat sekitar sini lah malaikat Harut dan Marut itu dihukum. Dia mengajar manusia sihir, jadi dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Di mana wallahu alam sebenarnya. Maknanya ada situ. Jadi dia cari tabut. Tabut tu kotak yang ada barang-barang mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Kan? Dan dia memang nak ambil.